Tu adalah cubaan guys. Aku nak tengok kalau jatuh jadi apa. Okey, dah. Bapak dia macam tu. Siap bapak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Afiq Z. Okey, so sebelum tu aku nak hampa semua pergi subscribe dulu. Subscribe dulu banyak-banyak. Lagi 9 orang kita akan menuju 100 subscriber. W guys, W duk. So di video kali ni aku dah tak tahu dah nak main game apa. Aku dah terlalu buntu. Aku tak nak main game apa tu. So aku pun mengambil keputusan untuk main game OB lah guys. Game ni adalah bertajuk Mount Hiningal lah guys. So kita akan mendaki gunung guys. So tanpa bermasa, let's go. Jangan lupa like dulu. Nampak dekat tengah-tengah tu kita pun baru title newbie lah. So aku pun tak tahu lah macam mana cara main lah. So kita pun bermasa, let's go. Nampak ada tulis depan tu, welcome to Mount Hiningal. Aku tak tahu Hiningal kau, Hininggul kau, Hiningal kau. Mana dia tu? Oh, betul lah ni, betul. Betul ni. Bapak ni game hantu apa tu? Hantu tu. Bukan tu. Kita kena mendaki gunung guys. Ada. Baik tu. Jumpa game dia jalan je guys. Okey, so nampak gayanya video ni kita explore guys. Checkpoint tu, ada checkpoint tu. Baik, ada checkpoint dah set back aku perasan. Guys, ada juga lobby dia guys. Belum apa, tak apa. Tu adalah cubaan guys. Aku nak tengok kalau jatuh jadi apa. Okey, dah. Bapak dia macam tu. Siap bapak tengok yang tengah tu. Hampa tengok yang tengah. Oh ya Allah, ni tak hidup terus aku guys. Real tu aku cakap. Okey, lepak. Tengok yang tengah tu macam mana siap dia punya. Ya Allah. Memang baru stage pertama dah tak lepas tu. Betul tu. Nampak tu guys betapa susahnya. Aku baru start game lah. Tolong aku baru start aku baru start game tu. Aku tak mau main carut tu main game ni. Ya Allah, apa kebenarnya game ni. Ya Allah. Balik. Okey, lepak. Okey. Ya Allah, aku dah nak sampai duduk. Kita tak boleh menyerah guys. Ya Allah akbar, game ni sumpah lah duk. Aku baru start je duk. Ya Allah. Lah video aku habis dekat. Ya Allah akbar, apa benda susah sangat ni duk. Dia lah ni. Okey, tak rasa kena zoom dekat sikit. Zoom ke ni duk. Ya Allah, kalau zoom aku tak boleh duk guys. So duk. Dengan lag je kan. Sumpah duk, aku tak boleh fokus elok. Aku rasa aku boleh guna cheat boleh tak? Guna cheat je duk, tak payah lalu siap situ. Yo. Okay, ni dia lah. Pak W duk guna cheat tu. Kalau aku tahu dari tadi aku guna macam tu je tu. Baik checkpoint tu. Aku rasa takat lo game mendaki gunung ni lah yang paling mencabar. Aku rasa setakat ni lah. Sebenarnya aku rasa main game daki gunung tak ada susah ini tu. Tadi aku dekat checkpoint first tu pun dah berkicap tu. Real tu. Ni pun aku tak tahu lah tinggi mat. Elah, video guys. Nak ni video guys. Kalau aku tak guna yang ni dah tadi pun senang tu. Tak payah nak pusing sana, pusing sini, lompat sana. Aku pusing kamera je tu. Pusing kamera tu, sumpah lah. Jangan itu. Okey, baik handsome. Okey, baik dulu. Ayuh. Panjat tali pun tak lepas
kau duk. Oi, tumpah lah. Okey, baik. Dok, sekarang sampai mana dok nak panjat gunung ni dok? Kan? Kok pisang pun ada sini dok. Tumpah lah. Okey, cepat. Baru checkpoint ketiga dok guys. Tu kena dok apa? Tumpah lah sini. Ya Allah. Nampak? Okey. Dia lincin duk guys, sumpah lah duk. Oh. Aku dah lompat betul-betul dah duk. Cik lah, tak ada guna cik duk. Bangkit lagi ni. Nampak? Ampun sendiri nampak yang berapa lincin yang datang ni. Bodoh lagi ni. Kan dah carut. Ya Allah, apa benda siap game ni. Aku tekan lompat 2 kilo. Sumpah lah duk. Nampak? Dia memang saja nak. Aku dah tekan lompat. Jangan sampai aku sebut benda tu. Jangan. Sebelum binatang paling. Ya Allahu Akbar. Sabar dulu guys. Astaghfirullahalazim. Okey, alhamdulillah. Allah. Okey, kita kena istighfar. Astaghfirullahalazim. Aku baru checkpoint 3 bangkai. Kan dah kena. Baru checkpoint 3 dah berkicap. Sumpah dulu. Aku dah tekan lompat bingai. Aku tak boleh lah ni. Sumpah lah duk. Aku dah tekan lompat. Sial. Memang babi lagi. Kan dah kena. Aku dah lama sabar lagi ni. Jangan sampai duk. Aku dah tekan lompat. Sial. Ini video guys. Video duk. Aku dah. Ya Allahu Akbar. Sebab aku dah jadi orang yang pantang dicabar. Okey. Tolong jangan jatuh. Baik W duk guys. Okey, lepas ni easy duk. Real lah lepas ni easy duk. Sumpah lah macam ni easy duk. Macam mana aku nak lompat? Abang lah kata boleh lalu tepi ni duk. Ya Allah, apa benda sih? Hobi ni dari susah tu guys. Susah tu. Dengan saat lompat. Dah. Okey. Sekarang ni boleh bagi tahu aku tak? Kan? Boleh bagi tahu aku macam mana aku nak. Aku yang kurang bijak tu guys. Banyak tali tu. Manalah aku tak. Macam sama je guys. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar guys. Okey, nice. Allahu Akbar. Susah ni lagi ni. Ya Allah. Dah 10 minit tu aku main baru checkpoint 5 tu guys. Sumpah lah tu. Boleh lah pula benda ni bergagak tu. Allahu Akbar. Baik W yang tu easy tu. Kalau yang tu easy lepas ni mesti lagi easy tu. Jaya. Ada real tu. Kenapa dia cakap? Kalau dah sekali easy dia akan easy terus lah. Apa lepak lah. Kalau dah sekali easy tu dia akan easy terus tu.
dia saja bagi susah kat abang nak bagi aku stres abang tu duk. Oh. Ni dah easy duk. Baik, W game tu. Tapi abang tu lah semok sikit kan dengan dia punya cabaran tu kan agak semok. Checkpoint 7 baik tu checkpoint 7 tu. Game ni berapa checkpoint duk? Kalau kata 100 checkpoint berkicap aku duk. Duk lah aku jalan seorang duk guys. Betul je jalan ni. Betul duk. Betul guys. Jalan je lah. Tapi tak ada langgan pom. Tapi aku rasa aku dah pijak checkpoint tadi. Kan? Betul tak? Oh ya Allah. Aku semok dah kena jalan kecil-kecil ni guys. Tak mati pula. Lah. Tak mati pula. Tak apa lah. Bersyukurlah tak mati. Sebab aku malas nak start daripada checkpoint 7 tadi tu. Jauh gila nak main sini. W guys. W game tu. Baik. Okay, nice tu. Kenapa nyawa aku berkurang sekejap? Nasib baik tak mati tu aku hidup. Sumpah aku cakap. Apa benda berata ni nak panjat tang? Astaghfirullahaladzim. Game ni paling banyak masalah guys. Sikit pun tak mati. Nampak nyawa atas kanan tu. Aku haus tu. Aku mati tu guys. Macam mana aku boleh mati tu? Macam mana aku boleh mati tu? Macam mana aku boleh mati je? Dah kena start balik tu. Kena start. Why? Boleh jadi karakter lain tu. Boleh jadi perempuan tu guys. Lepas tu dah pakai karakter perempuan pula. Aduh, manalah aku tahu kata tukar karakter tu. Tapi kau rasa pakai karakter ni lagi senang kan? Betul guys. Nampak macam lagi senang pakai karakter sekali lalu tu. Betul ya? Sekali lalu boleh pakai karakter ni. W karakter tu. Baik dong guys. Baik dong. Karakter memang baik tu. Kau tengok aku sekali jalan. Baiklah tu. Sekali lalu je tu. Senang tu. Baik tu. Okay, kita teruskan perjalanan ni tu. Adakah ni sekali lalu ataupun aku kecundang? Okay. Kecundang guys, kecundang. Okay, tapi nyawa dia tak turun guys. Betul, nyawa dia tak turun tu. Tapi dia lagi easy daripada aku pakai karakter aku tadi lah. So ternyata karakter aku beban lah guys. Beban tu. Aduh. Aku sambungkan tremen game ni dia real stress. Tapi awal-awal tu dia stress banyak sikit lah. Jujur aku cakap tu. Dia tengok hujung ni tak adalah susah sangat lah. Checkpoint 8 Sumit. Benar saya. Sumit tu macam kita boleh guna ayat lah. Tak boleh dia guna ayat. Tapi dekat bawah kiri tu dia ada tulis thirsty guys. Tu kena woi. Jalan mana ni tu? Aku nak kena mana? Tak aku nak kena terjun kot. Sumpah lah kena terjun. Terjun. Woi. Macam ni aku nak kena bawah. Tu bawah. Macam salah je guys. Sumpah lah tu. Ya Allah. Binganya lah. Aku rasa kena pakai karakter perempuan tu. Serius lah. Tu kena pergi mana tu? Belah ni je. Masa belah ni je. Yuk. Aku ingatkan karakter sama macam tadi tu. Ni karakter. Sabar tu. Tumpah lah karakter aku muka macam tu sial.
Macam nak cium orang tu. Aduh, sumpah lah karakter macam tu. Woi, ni macam lagi mencabar. Cara dia lompat mengangkang tu. Ya Allah. Boleh naik sini tu. Tak boleh tu guys. Aduh, nak kena pergi sana balik tu. Kenapa karakter tadi tu? Ni karakter lain pula. Ya Allah. Banyaknya lah karakter yang dia buat dalam game ni. Wih, jangan jatuh balik. Oh, selamat. Maaf. Dah berselia saya tengok kat ni. Ya Allah Akbar. Sudahlah duk penat dulu. Dari tadi aku nak kena panjat. Ya aduh, cepatlah dulu. Oh, tolonglah dulu. Oh, okey. Yo. Hampa pergi subscribe saya. Aku dah semok dah ni dengan game ni kan. Ni kalau ikutkan ni aku carut teruk-teruk ni. Sumpah aku cakap tu. Nasib baik hampa nasihat aku jangan kuat carut. Aku cuba tu empat. Iyo. Lepot. Nanti aku jatuh sekali ni aku tutup video ni, sumpah aku cakap tu. Ambil aja tu. Kalau tu aku tutup video ni tu. Mana yang tu? Tak jatuh pula. Dan tak jatuh tu. Dia kena ugut dengan aku. Dia tahu tu. Let's go tu. Aduh. This way. Aduh, nak main mana ni guys? Aku ikut kiri. Selalu afdol kanan tu. Kanan. Dah video guys, aku dah kata tu. Lebih afdol kanan, jalan lebih mudah tu. Mondop. Ni siar. Woi. Kan aku dah kata kanan ni lebih afdol tu guys. Tukar karakter guys. Aku rasa kena tukar karakter tu. Tak tukar pula. Tadi boleh tukar. Lantok dia. Nampak tinggi lagi kan gunung ni tu. Video dah 17 minit tu. Sumpah dah lama ni. Tengoklah dekat checkpoint pertama tadi pun aku dah berkicap lah tadi ya. Aduh, baru checkpoint pertama tu. Ni baru checkpoint ke-9. Sumpah lah tu. Sampai habis tu. Boleh juga kalau terlalu lama ke tak. Baik, kita menggunakan cheat guys. Aku benci dia tangga-tangga macam sumpah tu. Ini tangga ni aku nak jatuh tak jatuh ke W guys. Baik dah tak jatuh duduk kat tangga. Kesem guys. Ya Allah tolong. Hampir terciduk guys. Okey. Janganlah sengit kamera pun. Ya Allah. W tu guys. Let's start shall we. Baru nak start kau game ni tu. Tak banyak. What the fuck dude. Serius lah guys. Baru nak start kau duk. Checkpoint ke-10 baru nak start kau duk. Sumpah lah guys. Ni kalau jatuh berkicap tu. Sumpah aku cakap. Jangan jatuh. Okey baik. Masih bertahan. Baik. Okey. Jangan jatuh. Dah guys. Aku rasa sampai esok tak sudah kan. Dah 20 minit saya video ni tu.
So kuasa hampa kena pergi tekan button subscribe dulu. Hampa pergi subscribe apa semua dulu. Lepas tu hampa komen lah. Hampa nak komen game pun. Tapi game hantu tunggu aku pilih lah. Game hantu tunggu aku pilih lah. Oh, game ni cukup stres. Hampa tengok dekat checkpoint 1 tadi aku dah kena teruk tu. Oh, jadi hampa jangan lupa like, subscribe, komen, share benda tu. So, sampai situ je video kita untuk hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.